Assalamualaikum warahmatullahi. Baru ni ada yang tanya, boleh ke baca Yasin malam Jumaat? Kan. Yang ni saya jawabkan le, tapi panjang sikit, harap korang dengar le. Kan. Yang pertama, kita kena faham beberapa poin lah. Poin pertama, kan, Al-Quran tu sifat dia, kita boleh baca bila-bila saja. Bila-bila masa, di mana saja dan surah apa sekalipun, kan. Maksudnya boleh lah baca surah apa-apa pun, tak ada masalah, kan. Itu poin pertama. Poin kedua, kecuali tengok kan, kecuali jika ada pengkhususan dalam sunnah-sunnah Nabi. Contohlah pengkhususan dia, benda ni maksudnya tiba-tiba Nabi ada khaskan pula sesuatu surah pada sesuatu waktu. Kan. Contohnya adanya hadis Nabi sunnah dia lepas solat masa zikir tu Nabi baca 3 kul, kan, surah 3 kul, kan. Jadi itu termasuk sunnah, betul tak? Itu sunnah. Jadi sunnah itu menjadi spesifik. Tadi poin pertama umumnya dia umum lah, kan. Tapi poin kedua dia boleh jadi spesifik. Macam itu. Jadi ketika benda ni khusus, maka dia menjadi sunnah untuk baca yang khusus tu. Contohnya lepas solat nak berzikir, sunnah dia kita baca 3 kul, kan, sebab dia dah khusus. Okey. Sekarang ni kalau tiba-tiba lah kata kita ni kreatif, kan, kita kata aku tak nak lah baca 3 kul, pendek sangat lah, takut pahala tak banyak, katanya. Aku nak baca ni lah, nak tukar jadi surah Ar-Rahman. Boleh ke macam itu? Kita nak tukar surah Ar-Rahman, macam mana? Jawapannya tak boleh lah, kan. Kenapa tak boleh? Sebab sunnah Nabi dah ada sunnah kat situ. Nabi dah ada contoh. Sunnah tu bila Nabi buat, untuk kita ikut le. Bila Nabi buat kita ikut, macam itu guna sunnah. Ini kalau Nabi dah buat, kita dah tahu Nabi buat ni, lepas tu kita kata tak nak lah, aku nak buat yang aku punya lagi bagus. Subhanallah, pelik betul jawapan macam itu. Mana boleh, kan. Macam mana kau nak kata kau fikir lagi bagus dari Nabi fikir? Macam mana kau nak kata ibadat kau buat lagi bagus dari Nabi buat? Kan. Jadi bila Nabi dah buat tu, itulah dia. Jangan kita tukar-tukar, kan. Sebab apa? Sebaik-baik contoh adalah Rasulullah. Macam gitulah. Tu secara basic lah, kan. Okey. Sekarang kita kembali pula pada bacaan Yasin malam Jumaat, kan. Jadi malam Jumaat ni kita tengok, kan, ada ke Nabi baca apa-apa malam Jumaat? Kan. Kita pun nyemak lah, kita cek. Lah, Nabi baca Al-Kahfi malam Jumaat. Kan. Jadi bila kita tahu Nabi baca Al-Kahfi malam Jumaat, kita ikut baca Al-Kahfi. Habis kalau nak baca Yasin, kita nak tukar, kita nak baca Yasin, boleh? Tak boleh lah. Ada Nabi baca Al-Kahfi sunnah, kita tak nak ikut, kita nak ganti. Bukan apa, sedar tak sedar, sebenarnya bila kita dah ganti, kita dah mematikan sunnah tu. Kenapa kita kata matikan sunnah? Sebab masa kita tak buat sunnah Nabi buat tu, sunnah tu matilah. Kita pergi ganti dengan benda lain. Mana boleh macam gitu, kan? Jadi tak boleh. Lepas tu ada soalan pula. Habis tu kalau kita buat Al-Kahfi, surah dia panjang, takut orang tak ramai datang. Kalau baca Yasin, orang datang. Macam mana tu? Macam mana nak jawab tu? Kan? So jawapan dia, kalau orang yang baca Al-Kahfi ni, dia baca setiap minggu, kan, sampaikan dia pun dah terhafal ayat-ayat dia. Sekarang nanti dia baca dia pun rasa lah, dah habis. Dia pun macam itu. Surah Yasin pun dulu time kita kecil-kecil, kita baca panjang je rasa. Tapi bila dah besar, kita baca lah sekejap je Yasin. Macam itu memang. Bila kita dah memang kita dah kerap, benda tu dah lali, benda tu dah biasa, kan. Bila dah biasa, kita rasa sekejap le. Macam itulah surah Yasin sekalipun, macam itulah Al-Kahfi sekalipun, tak ada bezanya. Semua surah macam itu. Tinggal lagi kita nak mengamalkan yang mana satu, yang ikut sunnah ke,
yang tak ikut sunnah. Macam itulah kan. Lepas tu orang tanya juga, kalau macam gitu, nenek moyang kita dulu buat benda ni takkan salah? Dia kata macam itu pula. Nenek moyang kita baca Yasin malam Jumaat takkan salah? Dia kata macam itu. Kan. Yang ini jawapan dia ialah Islam ni kan, kita ni orang Islam. Orang Islam ni kita ni ikut pada Al-Quran dengan sunnah. Kita ni jadikan Nabi sebagai petunjuk, sebagai ikutan. Jadi apa yang nenek moyang kita buat mungkin saja salah kan. Dan kalau dia orang salah, semoga Allah ampunkan dia orang. Sebab apa? Sebab itu adalah keterbatasan yang dia orang mampu tahu. Zaman tu kita ni mungkinlah zaman tu tak boleh nak berguru dengan ramai guru, tak sempat nak baca banyak kitab. Jadi orang-orang zaman dulu dalam Nusantara ni mungkin tersilap. Jadi kita memohon ampunkan untuk dia orang. Moyang-moyang kita juga kan. Tapi apa yang penting, bila kita dah tahu yang mana satu sunnah, kita perlu hidupkan sunnah tu. Bukannya kita menghidupkan benda yang moyang kita buat kan. Jadi sebetulnya kita perlu kembali kepada apa yang Nabi buat. Jadi Nabi baca Al-Kahfi kan, Nabi baca. Jadi kita bacalah Al-Kahfi. Kalau nak baca surah lain juga kan, bacalah Al-Kahfi tu dulu at least kan. Kemudian nak baca surah lain, sebab hari-hari sebenarnya nak baca Quran, tapi tak ada time. Ada time betul-betul lepas solat je kata kan. Lepas tu lepas solat tu bacalah Al-Kahfi, baca surah lain, dan surah lain tu random pula, tak ada masalah kan. Sebab memang nak jadikan, sebab kita kadang nak jadikan bacaan Quran tu macam kita punya perbuatan harian kan. Nak jadikan kita punya rutin, tak ada masalah. Comanya dalam sunnah tu dah kata macam gitu. Jangan ditukar. Mana boleh tukar-tukar sunnah. Kita jangan buat sesedap rasa. Sebab kita ni bukan memasak, kita ni ibadah kan. Kalau memasak lain cerita. Kan. Begitulah jawapannya. Jadi ini jawapan yang saya rasa kita boleh renung-renungkan bersamalah, insya-Allah.